الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nafiri bin Mentu Aziz yang telah mengarang kitab Penghayatan Sifat 20. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohiyah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada malam ini, dan sama-sama kita mengharap dan memohon semoga dengan pertemuan dan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau atas jemputan kuliah yang insya-Allah kita akan bersua setiap hari Isnin minggu pertama setiap bulan. Dan saya ucapkan jutaan tahniah kepada pihak surau kerana pertamanya dapat surau baru, yang keduanya dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai masuk tadi maghrib, tuan-tuan, kejut tengok ramai jemaah. Itu kira hebat, 2 saf. Jarang surau baru ni sampai 2 saf, 3 saf. Jadi insya-Allah semoga dengan kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan ini, Allah pilih kita di antara mereka yang duduk dalam kalangan 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Janji Allah Subhanahu wa taala, salah satu 7 golongan yang mendapat naungan Allah di arasy ketika tidak ada lagi naungan ketika itu, iaitu salah satunya mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, mungkin sedikit ta'aruf, sebab ni kali pertama kita jumpa, dan mungkin sebahagian ada yang kita kenal dan yang lebihnya banyak tak kenal. Nama diberi Muhammad Adha bin Buyung. Muhammad Adha bin Buyung. Saya menetap di Merbau Indah. Pernah dengar Merbau Indah? Tak pernah. Jangan kata orang Elmina, orang Merbau Sempak pun ada yang tak tahu Merbau Indah. Merbau Indah ni, tuan-tuan, satu perkampungan kecil yang berhampiran dengan penjara Sungai Buloh. Penjara Sungai Buloh kami duduk tu, tuan-tuan, dia border. Kami penghujung Sungai Buloh, seberang jalan tu penjara tu termasuk Selayang, Gombak. Kemudian selepas sungai itu pula termasuk Kuala Selangor. Tu border semua tu. Desa Coalfield tu masuk Kuala Selangor. Kami Sungai Buloh, seberang jalan Gombak Selayang. Saya menetap dekat situ, tuan-tuan, daripada 2013. Mula-mula saya datang 2013, tuan-tuan, kami pindah situ. Harapan saya supaya kita duduk dekat hujung-hujung bandar, kawasan kampung. Tapi 6 bulan duduk, tuan-tuan, Gatri Isytihad terus perumahan, development ini sebut. Hancur harapan saya. Yang paling hancur bila Kid Mall tu dibuat. Jadi 2-3 bulan saya duduk sini, tuan-tuan, saya tak tahu sarjana utama ni. Saya tak tahu tentang sarjana, adanya sarjana utama. Jadi satu hari orang rumah
dibawa saya masuk ke dalam sarjana. Tahun 2013, kalau tuan-tuan dah pernah masuk sarjana 2013, tuan-tuan akan tahu apa perasaan saya itu bila saya masuk sarjana, tuan-tuan. Saya rasa saya masuk dalam satu perkampungan bunian. Mula-mula saya masuk sarjana 2013, jangan sekarang, dulu. Sebab daripada kebun kelapa sawit tu, daripada luar tu tuan-tuan, masuk, tiba-tiba dalam ada bandar, ada bank. Kejut saya tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah dalam masa 10 tahun, Masya Allah, hebat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih atas jemputan dan memberikan kesempatan untuk bersama-sama tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan bertemu setiap bulan pada Isnin minggu pertama, insya-Allah. Dan kita akan baca kitab Penghayatan Sifat 20. Kitab Penghayatan Sifat 20 ni tuan-tuan adalah sebuah kitab ringkasan kepada kitab Risalatul Tauhid. Kalau tuan-tuan biasa dengar kitab Risalatul Tauhid, ringkasan dia diringkaskan lagi dengan kitab Sifat Penghayatan, lagi kecil. Kitab ni tuan-tuan, kitab Risalah Tauhid ataupun kitab Penghayatan Sifat 20 ni membicarakan tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Secara keseluruhannya tuan-tuan, dia membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang tauhid, ilmu kenal Allah. Penting tak tuan-tuan? Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita yang menjadi celaru sangat hidup kita hari ini disebabkan kita tak kenal Tuhan kita. Kacau bilau, punca jadi cacah marba. Orang kata cacing marba. Pasembok. Jadi pasembok ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Tuhan. Bila kita tak kenal Tuhan, maka kita tak kenal diri kita. Bila kita tak kenal diri kita tuan-tuan, kita tak tahu tujuan apa untuk duduk kita di sini. Kita duduk atas dunia ni, kita tak tahu tujuan. Daripada mana kita datang, untuk apa kita hidup dekat atas dunia, dan ke mana hala tuju kita. Jadi persoalan-persoalan ni perlu dijawab. Supaya apa yang kita laksanakan di atas muka bumi ni tuan-tuan, ada tujuan, ada matlamat, akhirnya terisi. Bagaimana sakit dan peritnya kehidupan kita berada di atas muka bumi. Kalau berjalan dengan tujuan, maka hidupnya terarah. Sekalipun kalau katalah hidupnya tenang, baik, cantik, berjaya pada mata manusia, tapi kalau hidupnya tak ada tujuan tuan-tuan, tetap hidupnya tak terarah, akhirnya kosong. Itu sebabnya perlu kita kenal Tuhan. Dan kalau kita kembali balik kepada sejarah, bagaimana Nabi SAW dibangkitkan selama 23 tahun, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, dan 10 tahun selepas tu Rasulullah berada di Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW berada di Mekah tuan-tuan, membicarakan tentang aspek akidah, membicarakan tentang ketuhanan, memperkenalkan Allah SWT kepada para sahabat. Dan setiap ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam, semua ayat-ayat itu dipanggil ayatul maki, ayat yang dibangsakan kepada Mekah. Dan mana-mana ayat ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam di Madinah, setelah Rasulullah hijrah sampai Rasulullah duduk di Madinah, turun wahyu, maka ayat-ayat itu dinamakan ayatul madani ataupun ayat yang dibangsakan kepada Madinah. Jadi ayatul maki ni tuan-tuan, keseluruhannya membicarakan tentang ketuhanan, aspek akidah. Nak gambarkan tuan-tuan, 13 tahun Rasulullah duduk di Mekah hanya membicarakan tentang ketuhanan, menggambarkan kepada kita betapa besarnya, pentingnya tuan-tuan akidah dalam diri kita. Sehingga kan satu hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut tuan-tuan, Rasulullah sebut, kurunku adalah kurun yang paling terbaik. Kurunku adalah kurun yang paling terbaik. Maknanya apa tuan-tuan? Generasi di zaman Nabi SAW adalah generasi yang paling terbaik. Selepas daripada aku, barulah selepas daripada aku, selepas daripada aku. Maknanya lepas daripada zaman Nabi, generasi di zaman Nabi SAW yang baik selepas daripada itu. Kemudian selepas daripada itu, selepas itu, maknanya makin kurang, makin lemah, makin tak hebat. Ini tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Aspek akidah. Kalau kita lihat pula bagaimana 80 orang para sahabat Nabi SAW yang berada di Mekah, mereka berhijrah ke Madinah. Satu hari tuan-tuan,
Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika itu Rasulullah dah wafat. Wafatnya Rasulullah di Madinah, naik khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian naik khalifah yang kedua Sayyidina Umar. Jadi satu hari tuan-tuan, Sayyidina Bilal ni didemam. Baik daripada demam tuan-tuan, baik je daripada demam. Selesai demam tadi tu tuan-tuan, setiap kali dia keluar rumah, maka dia akan pandang ke arah Mekah. Padahal ketika itu duduk di Madinah. Dia berjalan saja dia pandang ke arah Mekah. Dia berjalan saja dia pandang ke arah Mekah. Sehingga kan Sayyidina Umar ni perasan dengan tindakan Sayyidina Bilal bin Rabah ni tuan-tuan. Sampailah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia tanya pada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, wahai Bilal, dia kata, kenapa kau pandang ke arah Mekah? Kenapa setiap kali aku dapati engkau akan memandang ke arah Mekah, pandang arah Mekah? Adakah kau merindui kampung halaman? Adakah kau rindu kampung halaman kita? Lalu Sayyidina Bilal kata apa tuan-tuan? Tak, dia kata, aku memandang arah Mekah bukan sebab aku rindukan kampung halaman kita di Mekah, tetapi aku memandang ke arah Mekah kerana aku merindukan keimanan ataupun manisnya iman yang kurasai ketika berada di Mekah. Jadi Sayyidina Umar tanya lagi. Sayyidina Umar tanya, wahai Bilal, tak cukup selesa ke, tak cukup rasa selesa ke keimanan yang kau rasai pada hari ini, dalam keadaan kau nak melakukan ibadah pada Allah SWT bebas, tak ada tekanan, tak ada kecaman, tak ada seksaan. Lalu Sayyidina Bilal kata apa? Walaupun pada hari ini aku berada di Madinah dalam keadaan bebas untuk melakukan ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT, dan keberadaan aku ketika di Mekah dalam keadaan diseksa. Kan kita tahu tuan-tuan bagaimana Sayyidina Bilal tu diseksa sampaikan diletakkan batu besar oleh Muawiyah ketika itu tuan-tuan di atas dada Sayyidina Bilal. Diseksa sampai datangnya Sayyidina Abu Bakar. Dia beli Sayyidina Bilal tadi dah dibebaskan, merdekakan tuan-tuan. Sampai tahap jantung sekali siksaan yang dikenakan terhadap Sayyidina Bilal. Tapi Sayyidina Bilal kata apa? Sesungguhnya kurasakan manisnya iman jauh lebih manis ketika ku berada di Mekah dibanding keberadaan aku berada di Madinah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa berlaku sedemikian? Soalannya, kalau kita lihat hari ini kita sembahyang tuan-tuan lagi selesa. Ada aircon, ada lampu, ada kapet. Tak cukup aircon, ada kipas. Kan? Sejuk aja tuan-tuan. Tenang. Apa? Healing. Kan? Seronok je tuan-tuan. Baru-baru ni saya jumpa seorang abang, dia balik daripada umrah. Sembahyang dekat satu masjid, Ramang Putra, masjid baru. Ustaz, saya mesti sembahyang kat sini. Saya kata, kenapa? Dia kata, saya rasa macam sembahyang dekat Masjid Madinah. Dia kata, tenang, dia kata. Hebatnya masjid kita hari ni tuan-tuan. Tak payah pergi Madinah, duduk kat masjid kita pun terasa tenang. Tapi tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kalau kita bandingkan hari ni, generasi hari ni, anak-anak kita hari ni dengan generasi zaman kita main konda-kondi dulu, main lecak, main hujan, tuan-tuan rasa mana lebih seronok? Dulu ke hari ni? Yang hari ni hanya dengan gadget. Walaupun dulu tuan-tuan, saya yakin kalau tuan-tuan hidup zaman 30-40 tahun lepas tuan-tuan, pasti di kalangan kita tu semua sama je lutut dengan siku dia. Lutut dengan siku tu sama. Apa maksud sama tuan-tuan? Bekas jatuh, bekas jahit, bekas terkoyak, semua ada dulu. Hari ni tak ada. Anak-anak kita tuan-tuan lutut dia cantik, sikunya cantik tuan-tuan, tak ada koyak, tak ada bekas jatuh. Tapi tuan-tuan, manisnya kehidupan yang kita lalui, anak kita dia tak boleh cerita apa yang mereka lalui hari ni. Kita boleh cerita macam mana dulu kita main kondi-kondi, macam mana kita main polis entry. Walaupun situation dia tu tuan-tuan sangat susah, pahit dan cerit satu ketika dahulu dibandingkan kita anak kita hari ni, tetapi manisnya lebih susah, lebih dirasai dalam suasana keadaan susah. Begitu juga dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman, mengimani Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, iman ni takkan datang tuan-tuan dengan susah. Situation keadaan
80 sahabat yang berada di Mekah dalam keadaan diseksa, nak dibandingkan sahabat yang berada di Madinah. Jangan kata sahabat yang berada di Madinah, sahabat yang sama berada di Mekah diseksa dengan sahabat yang sama juga tuan-tuan ketika mereka duduk di Madinah, situasi mereka, rasa manisnya iman itu berbeza. Tapi nak sampai kepada iman tadi tuan-tuan bagaimana? Rasulullah berikan penekanan dan pengenalan, penanaman, pembinaan keimanan yang benar-benar baik. Itu sebabnya kenal Allah ini menjadi asas dan teras. Itu dinamakan, kalau kita bicara pula tentang aspek ilmu. Kita bicara tentang aspek ilmu pula tuan-tuan. Ilmu ni, bila sebut ilmu, tak kira lah ilmu apa, ilmu agama ke, tak ilmu agama ke, akademik ke tuan-tuan, diniah ke, secara keseluruhan ilmu tu tuan-tuan. Bila kita letak pembahasan dekat situ, para ulama akan bahas tuan-tuan, ada sebahagian ilmu tu dipanggil fardu. Masuk fardu apa dia? Wajib kita belajar. Ada ilmu yang sunat kita belajar. Ada ilmu yang harus kita belajar. Ada ilmu yang makruh kita belajar. Ada ilmu yang haram kita belajar. Itu dalam aspek semua ilmu. Lalu dalam banyak-banyak ilmu, termasuk tuan-tuan mungkin sebahagiannya ada doktor, ada engineer, macam-macam background kita tuan-tuan. Dalam banyak ilmu yang kita pelajari, semua daripada kalangan kita ni tuan-tuan, ada ilmu dalam kategori disebut fardu ain. Pernah dengar? Ilmu fardu ain ni tuan-tuan. Apa yang dimaksudkan ilmu fardu ain ni? Ilmu fardu ain ni tuan-tuan bukan ilmu anak kafar. Bukan ilmu anak kafar. Biasa hari ni kalau kita sebut je ilmu fardu ain, yang kita bayang anak kita pergi kafar. Tak. Ilmu fardu ain ini ialah ilmu yang fardu, wajib dipelajari setiap individu muslim. Bila kata jadi individu muslim, maka wajib ke atas dia mempelajari. Nak tak nak, dia kena belajar. Bila dia kata seorang muslim saja, mesti nak tak nak dia belajar. Apa ilmu fardu ain tadi tuan-tuan? 3. Yang pertama ilmu akidah, ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan. Yang kedua ilmu yang membicarakan tentang syariat, fiqh, dipanggil ilmu fiqh. Dalam tu ada solat, ada puasa, ada ibadah, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Yang ketiga pula tuan-tuan, al-fadhan yang dipanggil ilmu ibadah, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ilmu adab. Ni tiga-tiga nak tak nak kita kena belajar ni tuan-tuan. Ilmu kenal Allah. Kenapa penting kenal Allah? Supaya kita tahu siapa yang jadi kita. Siapa yang jadikan kita? Untuk apa kita dijadikan? Daripada mana kita datang? Untuk apa kita di sini? Kemana hala tuju kita? Itu yang akhirnya tuan-tuan, itu yang akhirnya keluar kata-kata Pak Hamka. Pak Hamka kata apa tuan-tuan? Kalau hidup atas muka bumi ini semata-mata tuan-tuan, semata-mata apa dia kata? Semata-mata kerja, maka kerbau pun bekerja. Kalau hidup atas muka bumi ini semata-mata fikir makan, lembu pun makan. Kalau hidup atas muka bumi ini hanya semata-mata memikirkan keluarga, bagus tak fikir keluarga? Bagus. Tapi kalau tuan-tuan kita ni hidup hanya semata memikirkan keluarga kita tuan-tuan, maka beruk orang hutan di hutan itu jauh lebih baik dijaga keluarga dibandingkan kita. Jadi untuk apa kita hidup atas dunia ni tuan-tuan? Ada satu kerja, ada satu tanggungjawab tuan-tuan yang jauh lebih besar daripada memikirkan kerja, daripada memikirkan makan, daripada memikirkan keluarga. Ada satu benda besar. Apa dia tuan-tuan? Litta'abbud. Dan tidak kujadikan engkau kecuali untuk illa liya'budun, untuk beribadah. Beribadah ni dengan makna apa tuan-tuan? Bukan hanya semata-mata bila sebut je ibadah yang kita nampak tuan-tuan, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tak. Konsep ibadah dalam kehidupan ialah membawa kehidupan kita itu dengan berjalan bertuhankan Allah. Macam mana kita nak jadikan bahawa kehidupan kita itu betul-betul bertuhankan Allah? Makan kerana Allah, minum kerana Allah, kahwin kerana Allah, kahwin kerana ikut cara Allah, berkeluarga ikut cara Allah. Tapi akhirnya tuan-tuan kehidupan kita terisi sebab ada tujuan, matlamat dan berjalan mengikut apa yang Allah Ta'ala kendaki. Sebab Allah Ta'ala perkenalkan dalam Quran apa dia tuan-tuan?
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini surah apa tu? Surah Baqarah. Kan daripada suratul Fatihah kemudian masuk surah Baqarah. Dalam suratul Baqarah tuan-tuan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah kenalkan Al-Quran tu. Kita Al-Quran ni apa dia ni? Ni apa benda ni kalau bahasa kita ni tuan-tuan? Kita angkat Al-Quran ni apa benda ni? Allah kata apa? Allah kata zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini dia sedemikian kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Hudal lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau bahasa kampung dah, Quran ni Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril AS selama 23 tahun tuan-tuan, untuk dijadikan sebagai rujukan, sebagai anutan, sebagai amalan, sebagai pegangan, sebagai panduan. Apa lagi perkataan kita nak letak tuan-tuan? Panduan, pegangan, anutan, amalan. Kalau bahasa kita pula orang lelaki, bahasa orang lelaki ni tuan-tuan, ni bahasa orang lelaki. Quran tu tuan-tuan buku manual. Tuan-tuan beli kereta. Kan beli kereta, kita beli kereta baru. Jadi waktu dia serah kunci kereta tu tuan-tuan, apa dia bagi? Kan dia akan serahkan kunci bersama dengan buku manual kereta. Penting tak buku manual tadi tuan-tuan? Penting. Kalau tak ada buku manual tu tuan-tuan, kita tak tahu cara manual penggunaan kereta tadi. Saya datang satu contoh. Tuan-tuan, kami ni ada 3 sahabat. Ada satu ketika tu tuan-tuan, 3 sahabat ni pakai Camry. Sama, 3 pakai Camry. Jadi satu hari tuan-tuan, kita orang pergi ngeteh, ngambing, ngopi. Tu bahasa orang lelaki tu. Ini ngeteh. Waktu pergi ngeteh tu tuan-tuan, yang owner kereta ni seorang duduk depan, drive. Yang duduk dekat depan tu pula, sebelah dia tu pula, seorang kawan ni, dia ni bengkel kereta, baiki kereta. Saya duduk belakang. Jadi kawan sebelah tu dia tanya, dah jalan kereta tu, dia tengok meter Camry tu tak menyala, dia gelap. Dia menyala tapi gelap. Kenapa gelap je meter kau ni? Tanya, kenapa gelap je meter kau ni? Jadi kawan ni yang bawa kereta owner tu kata, aku tak tahulah, dia kata, aku beli seminggu 2, lepas tu mula-mula okey, lepas tu tak lama tu gelap, dia kata. Gelap. Jadi kawan tu terus dia tonyoh dekat tepi. Kan rupanya ada plug dekat tepi tu. Dia tolak benda tu, terang, terkejut. Tengah bawa tu terkejut. Dia terkejut tuan-tuan. Terang dia kata. Hebat Tok Bomoh, dia kata. Kami panggil dia Tok Bomoh sebab dia baiki kereta. Padahal tuan-tuan, kereta tu dah habis bayar. 7 tahun hutang dah habis bayar. Dia tak tahu plug Swiss yang dekat tepi meter tu tuan-tuan, untuk terangkan meter tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, pentingnya buku manual. Dia tahu bawa kereta, tapi dia tak tahu apa yang ada dekat depan dia tu tuan-tuan. Akhirnya climax dalam penggunaan kereta tadi sama je macam dia bawa Camry dengan dia bawa kancil. Begitulah keadaan kehidupan kita tuan-tuan. Keadaan kehidupan kita yang berjalan tak berpandukan kepada buku manual, iaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, maka akhirnya kehidupan kita kosong. Rugi tuan-tuan. Kita tak dapat capai kebahagiaan yang sebenar sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT. Bahagia dia apa dia pula tuan-tuan? Bahagianya apa? Ni malam, soalan ni malam ni. Ni pengenalan ni tuan-tuan. Betapa besar dan pentingnya mempelajari ilmu akidah. Tuan-tuan naiklah gunung mana sekalipun tuan-tuan. Apa maksud naik gunung? Naik gunung healing ke? Ataupun buatlah apa sekalipun nak cari benda ataupun bahagia tuan-tuan. Bahagia ni apa? Bahagia ni ialah hati yang tenang. Betul tak? Bahagia ni hati tenang. Bahagia, hati tenang. Hati tu tenang, bahagia. Kalau hati tu tak tenang tuan-tuan, maka sekalipun rumahnya besar, keretanya besar, duitnya banyak,
nak pakai apa pun cukup, tapi disebabkan hati tak tenang, maka tetap dia tak bahagia. Itu sebabnya ukuran kebahagiaan itu bukan daripada segi harta, kedudukan, kemuliaan, tak. Tapi kepada datangnya hati yang tenang. Hati yang tenang ni datang daripada mana pula tuan-tuan? Hati yang tenang ni dia datang bila tika mana dia berjalan mengikut struktur betul-betul yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hati dia tenang. Kalau dia berjalan atas muka bumi ni dalam keadaan tak mengikut struktur garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dia carilah apa sekalipun, maka dia takkan dapat ketenangan yang sebenar. Saya datang satu contoh. Ni cerita lebih kurang dalam 15 tahun lepas. Saya bertugas sebagai imam, tuan-tuan. Azan beritahu ada bunyi Jadi masa tu saya bertugas imam satu masjid, tuan-tuan. Masjid ni masjid yang tak terkenal, tapi tempat tu tempat terkenal. Jadi ada satu hari tu, tuan-tuan, lepas main zuhur, ada satu datuk tu, dia ajak saya pergi rumah dia makan kat rumah dia. Free tak? Free? Jom teman makan. Kita pun pergilah makan. Pergilah rumah dia, tuan-tuan. Pergi rumah dia, sampai je dekat pintu rumah dia tu, tuan-tuan, menyala lampu. Rumah besar, 3 tingkat. Saya tak tahulah berapa bilik dia, tuan-tuan. Lalu akhirnya bila dia suruh masuk, datuk suruh masuk, saya pun masuk. Masuk duduk kat meja makan dia, tuan-tuan. Masya Allah. Saya kata, datuk besarnya rumah, dia kata. Kami berdua je makan masa tu. Saya kata, besarnya rumah datuk, dia kata. Mesti seronok dia kata. Sebab kami dah biasa bergurau. Seronok datuk, dia kata. Seronok apa, dia kata? Pakai ni seronok apa, dia kata? Tak seronok, dia kata. Saya kata, kenapa pula tak seronok? Rumahnya besar. Dia kata, ada hal, dia kata. Saya ni hidup dalam keadaan ketakutan. Saya kata, kenapa datuk nak takut? Dia kata, tuan-tuan, dia ada satu PA. PA merangkap driver, merangkap security, keselamatan dia. Abang ni jaga dia 24 jam. Kerja dia dulu tentera laut. Abang ni dulu pegawai tentera laut, berhenti kerja dengan dia. Maknanya besar gaji dia bagi. Saya kata, kan abang takut. Datuk takut apa? Kan ada abang. Saya tunjuk. Datuk cakap apa? Aku dengan dia ni lagi aku tak percaya. Dia ni orang pertama akan bunuh aku. Nampak, tuan-tuan? Direct dia cakap. Kalau esok aku mati kena bunuh, dia orang pertama bunuh aku. Padahal orang tu jaga dia 24 jam, tuan-tuan. Lalu datuk kata apa? Ada hal, dia kata, saya yakin, dia kata, awak tidur malam lebih lena dibandingkan saya tidur malam. Awak tidur malam jauh lebih lena. Saya pun cakap, saya pun gurau lagi. Alah datuk, takkanlah katil harga puluh-puluh ribu tak tidur lena. Saya kata, kan, saya ada hal, dia kata, katil saya harga dia 20 ribu. Kejut saya. Mak weh, katil dia 20 ribu, tuan-tuan. Saya yakin kamu punya katil tu paling-paling mahal pun 200-300. Tahu je. Tapi saya cakap tu terang, kamu mesti lena, kamu lebih lena tidur malam dibandingkan saya. Saya kata, kenapa datuk takut sampai macam tu? Tuan-tuan, rumah dia tu security, tuan-tuan. Bukannya pegawai PA tu saja, pegawai keselamatan dia tu saja, sampaikan security sekeliling, CCTV semua ada. Sensor, tuan-tuan, ada sensor lagi. Orang lalu je, pergi jalan tu, lalu je depan rumah dia automatik. Dia punya pagar tu semua lampu terbuka. Sampai tahap macam tu. Tapi dia kata apa, ada hal, dia kata, walaupun rumah saya besar, saya punya, tapi hati saya tak tenang, dia kata. Hati saya tak tenang. Kenapa jadi macam tu, tuan-tuan? Ni kita nak bincang malam ni. Sebagai mukadimah betapa pentingnya ilmu akidah. Tuan-tuan, kalau kita faham tentang konsep akidah, kepercayaan dan keyakinan ini dengan benar, dan kita kenal Allah, siapa tu Allah? Siapa tu Allah? Kalau kita kenal siapa tu Allah dan siapa kita, tuan-tuan, maka selesai segala masalah. Selesai segala masalah.
Sebab kita yakin bahawa, keyakinan kita bahawa Allah itu adalah Tuhan, Allah yang menjadikan segala makhluk. Itu sebabnya dalam surah Al-Fatihah apa Allah Ta'ala sebut? Dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanya hak milik bagi Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Allah ialah Rabb, Tuhan Al-Alamin, yang mentadbir seluruh alam. Apa yang dikatakan Al-Alamin, alam ni tuan-tuan? Allah, selain daripada Allah, alam. Syurga, neraka, syaitan, iblis, manusia, jin, cicak, binatang, gunung ganang, apa sekali, arash, semua. Allah, selain daripada Allah, semua termasuk alam. Alam ni duduk bawah pentadbiran Allah. Dan segala perjalanan alam ni tuan-tuan, semuanya terikat dengan kudrah dan iradah Allah. Terikat dengan qada Allah. Dan dengan ketetapan qada dan qadar, tuan-tuan, ketetapan qada dan qadar, takkan berlaku sesuatu perkara itu kecuali dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Dan dia takkan berlaku dengan qada Allah, ketetapan Allah. Semuanya dah ditetapkan. Itu sebabnya tuan-tuan, rezeki kita ni rezeki kita hari ni tuan-tuan, apa yang kita dapat dan apa yang akan kita dapat, apa yang telah kita dapat, telah Allah Ta'ala tetapkan di azali lagi. Yang dok kita risau esok kalau tak ada pencen nak makan apa dah tua nanti. Dengar ayat tu? Kalau tak ada SPM esok tak kerja kerajaan. Tak kerja kerajaan, sakit masuk hospital tak ada GL. Dengar ayat tu? Hari ni ambil. Dengan orang kerajaan sekali dah tak ada lagi apa panggil? Bukan GL apa tu? Pencen. Ambil. Nangis semua sekali. Dulu sibuk tuan-tuan, tak ada pencen dah tua nak makan apa? Saya umur 12 tahun tuan-tuan, saya masuk tahfiz. Keluarga tanya, kat tahfiz ada SPM tak? Tak ada. Habis kalau tak ada SPM? Tuan-tuan, pengalaman saya sendiri tuan-tuan, umur saya ketika tu 21 tahun. Saya pergi rumah seorang bapa angkat, mak angkat saya. Bapa dengan mak angkat saya ni. Jadi dia tanya saya, ada SPM tak? Tak ada. Habis kalau tak ada SPM, so nak kerja apa? Tengok soalan tu tuan-tuan. Saya tak ada SPM nak kerja apa? Padahal rezeki kita ni Allah Ta'ala tetapkan di azali tuan-tuan. Di azali lagi. Itu sebabnya kalau betul-betul kita faham tentang konsep ketuhanan ni, akidah ni dengan baik, insya-Allah kita akan jalani kehidupan. Orang yang melalui kehidupan dengan akidah yang baik, kepercayaan, keimanan yang baik tuan-tuan, perkara pertama sekali tuan-tuan, dia akan dapat hati yang tenang. Hati dia akan tenang. Allah Ta'ala sebut ketika Nabi Allah Adam AS diturunkan daripada syurga. Kan telah peristiwa Azazil tak nak sujud. Kemudian Azazil dah dihalau, jadi iblis halau keluar daripada syurga. Kemudian Nabi Allah Adam dan Hawa pula makan buah khuldi, kena keluar juga. Azan. Sila. So, boleh.
حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Allah SWT nak turunkan Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan, ke bumi, Allah ada sampaikan pesan kepada Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala sebut, qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini pesanan Allah, bekalan, sebagai bekalan kepada Nabi Allah Adam dan Hawa. Secara keseluruhan ayat ni, tuan-tuan, Allah kata apa? Nanti akan kuberikan taufik hidayah. Sesiapa daripada kalangan kamu yang mengikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala kata, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka dia tidak akan ada rasa takut dan dia tidak akan ada rasa sedih. Jadi ulama tafsir sebut, tuan-tuan, sifat dunia ni sifat dia khauf hazan. Khauf hazan. Apa khauf? Takut. Siapa duduk atas dunia ni, dia akan berdepan dengan perasaan takut. Dan yang kedua, dia akan berdepan dengan perasaan hazan. Maksud hazan, sedih. Betul tak? Tuan-tuan dah 30 tahun, 40 tahun duduk atas dunia, apa tuan-tuan rasa? Ada perasaan takut tak? Takut, bimbang, gundah gulana. Besok macam mana? Makan nanti macam mana? Kalau orang perempuan pula, suami dia mati. Yang pernah dengar ayat yang kalau abang matilah sehari dua ni, ayang macam mana? Abang jangan cakap macam tu. Kalau abang tak ada, macam mana ayang dengan anak-anak? Ada? Risau. Kerisauan berlaku. Dulu masa kecil, kita risau nak besar. Bila dah habis sekolah, tuan-tuan, risau kerja. Dah mula kerja, risau pula kahwin. Dah kahwin, risau pula, tuan-tuan, tak ada anak. Risau. Sedih. Kehilangan, takut kehilangan. Bila hilang, sedih. Sedih demi sedih. Apa yang kita nak tak tercapai, sedih. Jadi dua sifat ni Allah Ta'ala gambar. Hidup atas dunia ni kita akan lalui dua. Tapi dua ni akan hilang, tuan-tuan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dua sifat ni akan hilang, dua masalah besar ni akan hilang, tuan-tuan, bila tika mana kita balik-balik pada hidayah Allah. Apa yang dikata hidayah Allah tadi, tuan-tuan? Tu yang dikatakan Al-Quran tadi tu. Balik-balik semula pada Quran. Balik-balik semula kenal Allah. Balik-balik semula berjalan dengan syariat Allah. Balik-balik semula pakaikan pakaian kita dengan pakaian adab. Itu sebabnya penting tiga-tiga ilmu tadi. Kitab akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu adab. Ini yang membuatkan kita berjalan, tuan-tuan, mengikut struktur sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketiga-tiga ilmu ini adalah himpunan daripada apa yang telah dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Itu sebabnya kesimpulan, tuan-tuan, untuk pertemuan kita pada malam ni, tuan-tuan, pertama sekali, tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Dudukkan diri kita dalam majlis ilmu. Dedahkan. Kerosakan demi kerosakan yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, adalah berpunca daripada kejahilan. Si suami masuk dalam rumah tangga, dia tak tahu ilmu tentang suami. Isteri masuk dalam rumah tangga, dia tak ada ilmu tentang isteri. Dapat anak, dia tak ada ilmu tentang mak, tentang ayah, tanggungjawab mak, tanggungjawab ayah. Jadi anak pula, anak dia tak ada ilmu tentang anak. Apa yang sepatut anak lakukan? Apa tanggungjawab sebagai seorang anak? Kemudian bila dia jadi masyarakat, dia tak ada tanggungjawab sebagai masyarakat. Dia jadi jiran, dia tak ada ilmu tentang jiran. Bila dia jadi pemimpin, dia tak ada ilmu tentang pemimpin. Dan kerosakan demi kerosakan yang berlaku pada hari ini, semua berpunca daripada kejahilan.
Bila tika mana kita berjalan tidak berpandukan kepada ilmu dan struktur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kena balik semula. Balik semula tuan-tuan. Balik semula, datang dan hadir dalam majlis ilmu, kenalkan diri dengan ilmu yang sebenar, terutamanya ilmu fardu ain. Kenalkan diri dengan Allah. Ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, supaya kita berjalan betul-betul mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Maka ketika itu barulah tuan-tuan diri kita terisi dengan isi-isi yang Allah Taala kehendaki, akhirnya barulah tergapai ataupun menggapai redha dan lebih-lebih lagi bahagia yang kita dambakan. Ini yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, datangkan kepada kami kebaikan di dunia dan datangkan kepada kami kebaikan di akhirat, dan pelihara kami daripada azab neraka. Apa yang dikatakan baik di dunia, apa yang dikatakan baik di akhirat. Ini yang tuan-tuan kita kena tahu hakikat makna yang dikatakan baik di dunia dan baik di akhirat. Yang kena belajar. Itu sebab penting tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu, dan kita harapkan semoga dengan bekalan yang Allah Ta'ala berikan hidayah daripada ilmu tadi, maka Allah masukkan kita dalam golongan yang fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lebih-lebih lagi di akhirat besok tuan-tuan, kita takut-takut hidup yang kekal tadi di akhirat nanti tidak membawa kebaikan pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab walaupun hidup di atas dunia sebentar, tapi sebentar di dunia ini adalah kayu ukur, menjadi kayu ukur untuk meletakkan bagaimana besok hidup kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya yang sebentar ini berjalan dengan sebaik mungkin, gunakan semua kesempatan sebaik-baik mungkin untuk mencari kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya membawa kebahagiaan yang sebenar besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan, pimpinan, kelapangan, dan akhirnya Allah berikan kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terpelihara daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarah dan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.